dan berterima kasih sebab dah sudi berkongsi dengan saya pun teruskan perjalanan saya. Saya masuk dalam kawasan yang sama juga. Ada terdapat rumah istana. Jadi saya masuk ke dalam tu masih lagi ada peninggalan, beberapa peninggalan. Dekat situ pun saya dapatlah berbual dengan kita punya salah seorang guide. Okay, bersama dengan saya sekarang Nasib dah panggil apa? Cik Atira. Cik Atira je. Cik Atira. Yang mana Cik Atira ni boleh kata pemandu ataupun pemandu pelancong yang ada dekat Laman Warisan Kampung Budaya ni. Jadi saya nak tahu sebenarnya Cik Atira, rumah ni rumah apa sebenarnya? Okey, sekarang ni yang Encik Syarul dia sekarang ni kita panggil Istana Tekulung. Yang ni dikatakan Istana Tekulung ni adalah tempat kediaman pembesar. Tekulung tu kira nama lah, nama. And then kalau katakan yang dekat lain pun ada. Cuma yang dekat sebelah sana kita ada Istana Tengku ni ataupun nama Rumah Tela. Yang ni ada nama Rumah Dimas Bungkus. Dia ada banyak. Ada banyak rumah lah sebenarnya. Dia rumah ke istana? Dia istana. Tapi dia ada juga nama Rumah Dimas Bungkus. Okey. Jadi kat sini ada banyak barang-barang antik. Barang-barang ketinggalan. Okay, macam sekarang ni kalau rumah barang antik ni, yang ni sekarang ni kalau kita bawa untuk ingat balik lah. Sebab bukan yang ni semua boleh tengok sekarang. Sebab ada generasi muda sekarang tak boleh tengok benda ni. So kita bawa untuk orang senang tengok. Salah seorang guide ni dia terangkan kat saya bila rumah istana ni diadakan di sini, daripada tahun bila. Dan sempatlah saya berborak dengan dia. Tapi sambil-sambil saya melihat di dalam kawasan rumah dan berborak dengan kita punya guide ni, saya terdengar ada satu muzik. Macam kalau gamelan tadi saya cakap ketuk, tapi saya dengar muzik ni pun ada ketuk, tapi dalam masa yang sama dia ada bunyi yang tiup serunai itu. Saya turun bawah, rupanya itu adalah muzik untuk silat. Zaman-zaman dulu kalau bersilat mesti akan ada muzik. Macam kalau kita tengok cerita Piramli kan, kadang-kadang tu diorang bersilat dengan muzik, dengan muzik. Itu dia ada dekat situ, dekat Laman Budaya Kampung Warisan tu. Saya pun turun bawah, saya tengok ada dua orang tengah bersilat sambil dialunkan dengan muzik. Dia dengan muzik ni, saya pun ambil peluang untuk beramah-mesra lah dengan mereka. Dan saya dapat main sekali alat muzik ni, iaitu semenggong. Itu je paling senang kat situ, semenggong dan ikut tak ada orang. Lepas tu dah tengok-tengok dalam kawasan yang sama, tak jauh daripada situ saya ada nampak ada satu gerai. Jadi salah satu gerai-gerai yang kat situ menjual kuih tradisi. Loklit, sebut betul LOKLIT, Loklit. Ini dia cara ataupun proses pembuatan kuih tradisional Terengganu. Tadi kalau saya perasan tadi letak apa tu, gula Melaka. Lepas tu ni cendok ni belah bulut. Pandai tengok. Nah, ni kita panggil proses apa ni? Menumbuk. Okay, boleh tak kalau saya nak cuba? Boleh? Nak menumbuk ni. Mana boleh? Saya tonjol dia macam tumbuk-tumbuk kan. Dia macam dodol tadi tapi tidak. Saya tonjol. Di proses yang pertama tu saya buat borak-borak dengan makcik tu. Lepas tu saya sempatlah rasa kuih loklit tu. Barulah kali pertama dalam hidup saya dapat merasakan kuih tradisi orang Terengganu. Seronok lah saya bila tengok keadaan yang macam tu. Sebab bila saya berada dekat situ, saya seolah-olah merasakan diri saya berada pada zaman-zaman dulu. Itulah saya rasa saya dah banyak dah saya kongsikan dengan anda. Macam-macam lah saya buat di dalam episode kali ni. Jadi saya rasa saya kena berehat dulu lah. Orang banyak saya nak bercakap. Jadi bagi saya rehat, saya nak tidur, tenangkan hati saya. Nanti saya akan kongsikan dengan anda lagi apa aktiviti saya akan buat lepas ni. Jangan lupa untuk teruskan menonton Gaya Lasak Orang Bujang. Okey? Assalamualaikum.